Tahukah anda bahawa satu amalan kecil seperti memerah lemon ke dalam minuman pada waktu pagi boleh memberi manfaat atau bahkan memudaratkan kesihatan anda, terutamanya selepas usia 60 tahun? Ia mungkin kedengaran seperti perkara remeh, namun pada hakikatnya kesannya adalah lebih besar daripada yang kita sangka. Setiap tahun, ramai warga emas berdepan dengan masalah kesihatan seperti kembung perut, masalah penghadaman, batu karang atau paras gula dalam darah yang tidak stabil tanpa menyedari bahawa puncanya mungkin berada di dapur mereka sendiri, berpunca daripada buah lemon yang kecil itu. Jangan salah faham. Limau bukanlah musuh kesihatan. Sebaliknya, ia adalah sahabat yang sangat baik jika digunakan dengan cara yang betul. Tetapi apabila limau digabungkan dengan beberapa jenis makanan tertentu, ia boleh menyebabkan masalah yang tidak kita sedari seperti kembung perut, mudah letih atau bahkan terpaksa dimasukkan ke hospital tanpa mengetahui puncanya. Oleh itu, pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami kebenaran tentang buah limau dan membincangkan 3 jenis makanan yang sama sekali tidak boleh dimakan bersama limau, terutamanya jika anda sudah berumur lebih dari 60 tahun. Selain itu, terdapat juga cara gabungan limau yang betul dan selamat, yang membantu meningkatkan penghadaman, menguatkan sistem imun dan menyuburkan sendi dengan berkesan. Hanya dengan mengubah sedikit tabiat pemakanan, anda akan melihat perbezaan yang sangat besar terhadap kesihatan anda. Dan jika anda seorang yang suka minum air limau pada waktu pagi atau sering memerah limau ke dalam makanan, video ini mungkin akan mengubah pandangan anda tentang buah limau selamanya. Sebelum kita bermula, cuba type nombor 1 jika anda kerap minum air limau atau type nombor 0 jika anda tidak pernah terfikir ia boleh menjejaskan kesihatan anda. Jom kita mulakan. Bahagian 1. Limau dan susu. Tidak sepatutnya bersama. Pada bahagian awal, kita telah bercakap tentang tabiat yang kelihatan biasa seperti penggunaan limau dalam kehidupan seharian. Sekarang mari kita lihat jenis makanan pertama yang tidak boleh digabungkan dengan limau, iaitu susu dan produk tenusu seperti yogurt, keju atau bahkan susu dalam secawan kopi pagi anda. Ramai orang percaya bahawa susu baik untuk kesihatan, membantu menyuburkan tulang dan membekalkan kalsium. Tetapi apa yang tidak ramai orang tahu ialah apabila limau digabungkan dengan susu, terutamanya pada warga emas, hasilnya boleh membuatkan sistem penghadaman terpaksa bekerja keras dan menyebabkan rasa tidak selesa di dalam perut. Mengapa begitu? Air limau mempunyai kandungan asid sitrik yang tinggi. Apabila asid ini bertemu dengan kalsium dalam susu, ia akan menyebabkan tindak balas kimia yang membuatkan susu bergumpal dan terasing di dalam perut kita. Penggumpalan ini menyebabkan rasa senak, perut terasa berat dan melambatkan proses penghadaman makanan. Bagi orang muda, sistem penghadaman yang masih kuat mungkin tidak akan terasa apa-apa, tetapi bagi warga emas, badan menghasilkan lebih sedikit enzim dan asid perut menyebabkan proses penghadaman yang sedia ada sudah pun lebih perlahan. Jika anda berumur 60 tahun ke atas dan makan yogurt dengan limau atau minum susu dicampur limau dengan anggapan ia minuman yang sehat, sebenarnya anda mungkin sedang membebankan sistem penghadaman anda tanpa disedari. Satu kajian dalam jurnal Kimia Makanan, Food Chemistry, mendapati bahawa asid sitrik boleh mengubah struktur protein dalam susu, menjadikannya lebih sukar untuk dihadam dan diserap kalsium oleh badan. Dan satu laporan dari Jurnal Pemakanan Clinical America, American Journal of Clinical Nutrition, juga mengesahkan bahawa warga emas mempunyai keupayaan penyerapan kalsium yang lebih rendah apabila memakan makanan berasid tinggi bersama produk tenusu. Saya pernah mengenali seorang makcik bernama Puan Aminah, berumur 70 tahun. Beliau mempunyai tabiat minum segelas susu suam dicampur limau setiap malam sebelum tidur kerana menyangka ia akan membantu menyah toksin. Tetapi beliau sering bangun dengan rasa kembung perut dan tidak selesa. Selepas beliau beralih kepada minum teh bunga kekwa, kamomile, gejala-gejala tersebut hilang sepenuhnya. Jadi, jika anda ingin menjaga kesihatan, ingatlah untuk tidak memerah limau ke dalam susu, yogurt atau hidangan yang mengandungi keju. Jika ingin minum air limau, tunggu sekurang-kurangnya 1 jam selepas minum susu atau makan produk tenusu. Hanya dengan perubahan kecil ini, sistem penghadaman anda akan berasa jauh lebih selesa. Bahagian 2, limau dan gula putih, punca turun, naik paras gula darah.
Seterusnya, mari kita bercakap tentang pemanis yang digemari semua orang, iaitu gula. Sama ada dalam roti sarapan pagi, kek hari jadi atau sesudu gula dalam secawan teh, ia sentiasa ada di sekeliling kita setiap hari. Tetapi jika anda menggabungkan limau dengan gula putih, terutamanya jika anda berumur lebih dari 60 tahun atau mempunyai masalah gula dalam darah, ia mungkin satu gabungan yang lebih berbahaya daripada yang anda sangka. Limau mengandungi asid sitrik, bahan yang mempengaruhi cara badan memproses glukosa. Asid ini boleh menyebabkan badan menghadam gula dengan lebih perlahan. Apabila anda makan makanan manis, paras gula darah akan meningkat dan badan akan merembeskan insulin untuk membantu membawa gula masuk ke dalam sel. Tetapi apabila terdapat terlalu banyak asid sitrik, asid ini akan menghalang tindakan insulin, menyebabkan paras gula darah kekal tinggi untuk tempoh yang lebih lama daripada biasa. Akibatnya, anda mungkin berasa mudah letih, pening atau kerap lapar walaupun baru sahaja selesai makan. Bagi warga emas, kepekaan insulin semakin berkurangan mengikut usia dan gabungan limau dengan gula akan meningkatkan lagi risiko kenaikan gula darah atau diabetes. Satu kajian dari Journal Endocrinology dan Metabolisme Clinical, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, menunjukkan bahawa makanan berasid tinggi seperti limau boleh mengurangkan kepekaan insulin sehingga 20% apabila dimakan bersama karbohidrat atau gula putih. Ini bermakna hanya dengan minum segelas air, limau bergula selepas makan sudah cukup untuk membuatkan paras gula darah anda tidak stabil. Saya mempunyai seorang rakan bernama Pak Cik Halim. Beliau mempunyai tabiat minum segelas air limau segar dicampur 2 sudu gula setiap hari selepas makan tengah hari. Beliau sentiasa berasa letih dan mengantuk sehinggalah doktor mendapati paras gula darahnya sangat tidak menentu. Selepas beliau berhenti menambah gula dan beralih kepada minum air limau kosong atau dicampur sedikit madu, tenaga dan tumpuannya bertambah baik dengan ketara. Perkara yang perlu diingat ialah jangan campurkan limau dengan gula putih, sirap atau pencuci mulut yang manis. Jika ingin menambah rasa manis, gunakan madu asli atau buah-buahan semula, jadi seperti buah beri atau strawberry sebagai ganti. Dan jika anda sudah makan makanan manis, tunggu sekurang-kurangnya 1,2 jam sebelum minum air limau. Kadang-kadang perubahan kecil dalam cara pemakanan sudah cukup untuk membantu badan anda mengelakkan keletihan dan lonjakan gula darah yang berbahaya. Bahagian 3. Limau dan makanan kaya oksalat, risiko batu karang. Sekarang, kita akan bercakap tentang jenis makanan yang kelihatan sihat seperti bayam, ubi bit dan kacang tanah. Makanan-makanan ini kaya dengan serat dan antioksidan, tetapi jika dimakan bersama limau secara kerap, terutamanya pada warga emas, ia boleh meningkatkan risiko pembentukan batu karang. Makanan-makanan ini mengandungi bahan yang dipanggil oksalat. Biasanya bahan ini tidak berbahaya, tetapi apabila digabungkan dengan asid sitrik dalam air limau, oksalat akan terikat dengan kalsium dan membentuk kristal-kristal kecil yang terkumpul di dalam badan. Lama-kelamaan, kristal-kristal ini boleh bergabung membentuk batu di dalam buah pinggang. Warga emas biasanya mempunyai fungsi buah pinggang yang semakin perlahan, menyebabkan badan lebih sukar untuk menyingkirkan oksalat. Oleh itu, memakan makanan kaya oksalat bersama limau secara kerap boleh menyebabkan bahan-bahan ini terkumpul di dalam badan tanpa disedari. Satu kajian dari Jurnal Clinical Persatuan Nefrologi Amerika, Clinical Journal of the American Society of Nephrology, mendapati bahawa pengambilan makanan kaya oksalat bersama makanan berasid tinggi meningkatkan risiko pembentukan batu karang jenis kalsium oksalat pada mereka yang berumur lebih 55 tahun. Bahkan, sepinggan salad bayam yang dicampur dengan perahan limau atau segelas smoothie ubi bit dengan limau juga boleh memberikan kesan. Saya pernah mengenali seorang makcik bernama Puan Fatimah, berumur 68 tahun. Beliau minum jus ubi bit dicampur limau setiap pagi kerana percaya ia akan membantu menyah toksin hati. Tetapi selepas mengalami sakit belakang yang teruk dan terpaksa dimasukkan ke hospital, Dr. Moth Rizal mendapati beliau menghidap batu karang. Selepas itu, beliau berhenti menggabungkan limau dengan ubi bit dan mula memakannya secara berasingan pada waktu makan yang berbeza dan gejala-gejalanya pun hilang. Apa yang perlu dilakukan?
Bukanlah berhenti makan bayam atau ubi bit. Cuma elakkan memakannya secara langsung bersama limau. Anda boleh makan bayam dengan minyak zaitun atau menggunakan cuka sebagai ganti. Minum banyak air untuk membantu buah pinggang menyingkirkan lebihan oksalat dari badan. Jika anda pernah mempunyai masalah batu karang atau doktor memberitahu fungsi buah pinggang anda merosot, maka elakkan menggabungkan makanan kaya oksalat dengan limau dalam hidangan yang sama. Memberi perhatian kepada perkara-perkara kecil seperti ini akan membantu kesihatan anda bertambah baik secara berterusan. Bahagian 4. Cara menggabungkan limau yang selamat untuk warga emas. Selepas kita mengetahui apa yang tidak boleh digabungkan dengan limau, sekarang kita akan bercakap tentang cara gabungan limau yang baik untuk kesihatan, yang menjadikan buah limau sebagai sahabat sejati badan, terutamanya bagi mereka yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Limau digabungkan dengan madu asli, menguatkan imuniti dan menyokong penghadaman. Resipi ini telah lama digunakan dan telah disahkan oleh kajian saintifik sebagai benar-benar berkesan. Apabila kita menggabungkan air limau segar dengan madu asli yang tidak diproses haba, kita akan mendapat minuman yang membantu sistem penghadaman berfungsi dengan lebih baik, mengurangkan keradangan dan menguatkan sistem imun. Limau mempunyai asid lembut yang membantu merangsang rembesan jus gastrik, menjadikan badan menyerap nutrien dengan lebih baik. Manakala, madu mengandungi enzim dan antioksidan yang membantu melindungi lapisan perut dan mengurangkan kerengsaan. Satu kajian dalam jurnal Frontiers in Pharmacology pada tahun 2018 menunjukkan bahawa polifenol dalam madu menyumbang kepada pengukuhan fungsi sistem imun. Dan apabila digabungkan dengan vitamin C dari limau, kesannya menjadi lebih hebat. Pak Cik Rahman, 72 tahun, minum air limau dicampur madu suam setiap pagi. Beliau berkata ia membantu melegakan tekadnya, sistem penghadamannya baik dan beliau jarang sakit apabila cuaca berubah. Cara membuat: perah separuh biji limau ke dalam gelas, tambah 1 sudu teh madu asli dan kemudian tuangkan air suam suhu sekitar 40,50 darjah Celsius. Kacau rata dan minum ketika perut kosong pada waktu pagi. Limau digabungkan dengan kunyit dan lada hitam, mengurangkan keradangan, menyuburkan sendi dan hati. Kunyit mengandungi kurkumin, bahan yang membantu mengurangkan keradangan dan antioksidan, tetapi bahan ini sukar diserap. Menggabungkan kunyit dengan limau dan lada hitam akan membantu meningkatkan penyerapan sehingga 2000% kerana lada hitam mengandungi piperin yang membantu badan menyerap kurkumin dengan lebih baik. Resipi ini sangat sesuai untuk mereka yang mengalami sakit sendi, hati yang bekerja terlalu keras atau penghadaman yang perlahan. Limau membantu merangsang sistem penyahtoksinan hati, kunyit membantu melawan keradangan dan lada hitam membantu badan menyerap nutrien penting dengan lebih baik. Puan Siti, 67 tahun, mengalami kekakuan dan sakit pergelangan tangan pada waktu pagi. Selepas minum air suam dicampur limau, kunyit dan lada hitam setiap pagi selama beberapa minggu, beliau merasakan badannya lebih anjal dan kesakitannya berkurangan dengan ketara. Cara membuat: perah separuh biji limau ke dalam segelas air suam, tambah 1,4 sudu teh serbuk kunyit dan sekibit lada hitam. Kacau rata dan minum pada waktu pagi. Boleh tambah sedikit madu untuk rasa yang lebih sedap. Limau digabungkan dengan halia, merangsang peredaran darah dan menghangatkan badan. Halia adalah sejenis herba yang membantu melancarkan peredaran darah, mengurangkan sakit sendi dan membantu menghangatkan badan. Apabila digabungkan dengan limau, kita akan mendapat minuman yang ideal untuk warga emas yang sering mengalami kesejukan tangan dan kaki atau sistem penghadaman yang perlahan. Halia mengandungi gingerol dan shogal yang membantu merangsang penghadaman dan mengurangkan keradangan. Manakala, limau mengandungi vitamin C yang membantu menguatkan sistem imun dan membantu badan menyingkirkan toksin dengan lebih baik. Banyak kajian menunjukkan bahawa minum air halia dicampur limau membantu mengurangkan gejala kembung perut, meningkatkan penyerapan nutrien dan juga membantu mengurangkan sakit sendi pada warga emas. Cara membuat: hiris sepotong halia segar setebal kira-kira setengah ruas jari dan masukkan ke dalam gelas, tambah air suam dan perah separuh biji limau.
Biarkan rendam selama 5,10 minit dan minum segera. Boleh tambah sedikit madu asli supaya lebih mudah diminum. Minuman ini bukan sahaja membantu penghadaman tetapi juga menghangatkan badan dan mengurangkan sakit sendi. Bahagian 5. Kesimpulan akhir. Gunakan limau dengan bijak. Setelah kita mempelajari apa yang patut dielakkan dan apa yang patut dilakukan, anda pasti sudah nampak bahawa limau bukanlah musuh kesihatan. Ia adalah buah kecil yang penuh dengan nilai, tetapi baik atau buruknya bergantung pada cara anda menggunakannya. Limau boleh membantu menguatkan sistem imun, merangsang penghadaman, menyuburkan hati, mengurangkan keradangan dan membuat kita berasa segar jika digunakan dengan dos dan cara yang betul. Tetapi jika digabungkan dengan beberapa jenis makanan seperti susu, gula atau makanan kaya oksalat, hasilnya boleh menjadi beban kepada badan tanpa kita sedari. Apabila usia semakin meningkat, badan berfungsi dengan lebih perlahan, sistem penghadaman dan sistem penapisan sisa tidak lagi sebaik dahulu. Memilih pemakanan yang betul adalah cara paling mudah untuk menjaga diri. Anda tidak perlu berpantang segala-galanya. Hanya perlu tahu apa yang patut digabungkan dengannya dan apa yang patut dielakkan. Kesihatan yang baik tidak semestinya datang dari perkara-perkara besar. Kadang-kadang ia bermula dengan melakukan perkara-perkara kecil dengan betul setiap hari. Dengarlah badan anda sendiri dan gunakan limau dengan bijak agar ia menjadi pembantu terbaik anda. Jika hari ini anda telah mempelajari sesuatu yang baru tentang buah limau, cuba type nombor 1 di ruangan komen. Jika anda masih ingin mencuba untuk mengamalkannya terlebih dahulu, type nombor 0 untuk memberitahu bahawa anda sedang memulakan perjalanan menjaga kesihatan anda. Dan jangan lupa tekan ikuti saluran Kesihatan Warga Emas untuk mendapatkan petua kesihatan yang mudah, membantu anda sentiasa sihat, bertenaga dan bahagia dalam kehidupan seharian. Jaga diri anda baik-baik kerana anda layak untuk sihat setiap hari.